Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pelancaran Tuition Madani 2025 telah diadakan dengan jayanya pada 9 November 2025 Ahad bertempat di Dewan Bestari SK Zainab 1. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Kelantan dan lagu sekolah. Seterusnya, murid-murid bersama-sama melafazkan ikrar dan bacaan doa telah disempurnakan oleh wakil murid. Ucapan perasmian telah disampaikan oleh Puan Nur Rashikin binti Osman, iaitu Guru Besar SK Zainab 1 yang menekankan kepentingan tuition madani sebagai usaha membantu murid menguasai kemahiran asas dan meningkatkan pencapaian akademik. Majlis diteruskan dengan gimik pelancaran Tuition Madani 2025 yang disambut dengan sorakan dan tepukan gemuruh oleh para murid. Turut diadakan ialah penyampaian model bicara simbolik kepada pelaksanaan rasmi sesi tuition di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Zahra Shazli binti Khairi Shazmi dari Wartawan Cilik TV PSS SK Zainab 1. Hari ini saya bersama dengan Tuan Muhammad Nori bin Hamzah, iaitu Ketua Panitia Bahasa Melayu SK Zainab 1. Boleh tak cikgu terangkan maksud tuition madani yang sebenar? Okey, tuition madani ini adalah inisiatif daripada kerajaan untuk memberi pelajar-pelajar atau murid-murid untuk menguasai 3M. Oh, menarik cikgu. Okey, soalan kedua, siapakah yang terlibat dalam tuition madani ini? Okey, pelajar-pelajar tahun 3. Apakah harapan cikgu selepas tuition ini dilancarkan? Harapan saya sebagai ketua pengajar dan mengharapkan agar pelajar-pelajar tahun 3 ni semuanya menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Itu sahaja cikgu. Terima kasih cikgu kerana sudi bertemu bual dengan saya. Objektif utama tuition madani adalah untuk membantu pelajar dari keluarga berpendapatan rendah atau kurang berkemampuan meningkatkan prestasi akademik mereka melalui bimbingan tambahan secara intensif dan tersusun. Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua pelajar dan merapatkan jurang pendidikan selaras dengan prinsip keadilan sosial Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Zahra Shazli binti Khairi Shazmi dari Wartawan Cilik TV PSS SK Zainab 1 bersama dengan Puan Siti Hajar binti Abdullah, iaitu Guru Penyelaras Tuition Madani SK Zainab 1. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Boleh tak cikgu terangkan sikit apakah maklumat dan tujuan utama tuition madani dilaksanakan oleh sekolah kita? Tuition madani ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu murid-murid yang memerlukan bimbingan dan bimbingan dari segi bimbingan tambahan yang mana terutamanya dalam mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Matlamat ni utama ialah untuk meningkatkan penguasaan asas akademik. Itu saja. Terima kasih cikgu. Menarik sekali cikgu. Jadi, bagaimana pula strategi yang digunakan oleh pihak sekolah agar tuition madani ini benar-benar mencapai objektif yang digariskan? Baik, antara strategi utama pihak sekolah ialah penyusunan jadual. Yang mana jadual itu dilaksanakan secara fleksibel dan terancang supaya tidak mengganggu waktu PDPC murid-murid. Kami juga memastikan guru yang terlibat ialah guru berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Baiklah cikgu, akhir sekali, apakah harapan Puan terhadap pelaksanaan tuition madani ini di SK Zainab 1 ini? Baik, saya berharap agar murid-murid dapat mengambil peluang ini yang mana ianya dapat membantu murid-murid lebih maju dari segi pelajaran. Selain itu juga semoga program ini juga dapat
melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi kurikulum, tetapi cemerlang juga dari segi kurikulum. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna, Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Zahra Shazli binti Khairil Shazmi dari wartawan TVPSS SK Zainab 1 bersama dengan Puan Rosyati binti Abdullah iaitu Jurulatih Utama Negeri Kelantan Program Malaysia Madani. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Apakah tugas Cikgu di dalam program tuition Madani kali ini? Okay, terima kasih diucapkan kepada adik Puteri Zahra. Dilantik sebagai JU Negeri Kelantan untuk program tuition Madani dan program literasi dan numerasi pilihan, iaitu program pilihan bagi murid-murid tahun 3 pada tahun ini. Apakah strategi yang digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri dalam program tersebut? Okey, apa yang Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan kita guna atau strategi ataupun modul yang kita terapkan pada sekolah-sekolah di Negeri Kelantan, kita mulakan dengan kick off, iaitu memanggil guru-guru seluruh Negeri Kelantan untuk membuat satu bengkel bagi setiap daerah. Kemudian satu sesi sudah lepas dan 3 sesi lagi akan berjalan di sekolah masing-masing, di mana sekolah masing-masing akan menetapkan jadual masing-masing, di mana juga setiap pelajaran iaitu 3 subjek tersebut, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, setiap subjek 24 jam. Murid-murid akan menghadapinya kelas tuition tersebutlah. Jadi kita nak sekolah-sekolah menjalankan sesi PDPC di sekolah masing-masing itu dengan kredit jam yang mencukupi, iaitu satu subjek 24 jam. Adakah keberkesanan program tuition Madani pada pihak sekolah khususnya SK Zainab 1? Okey, apa yang saya dapati, program ini sangat berkesan kepada seluruh murid di Negeri Kelantan. Tapi khasnya umumnya kita nak murid-murid SK Zainab 1 ini terkeluar daripada TP1, TP2 dan TP3, dan kita dah tak ada dah murid yang mendapat TP1, 2, 3 ini apabila sesi 2026 akan datang, di mana murid-murid ini akan naik tahun 4 pada 2026. Jadi pada tahun ini 2025, murid-murid tahun 3 yang terpilih seramai 23 orang ini akan melepasi tahap TP1, TP2, TP3 dengan bersedia untuk naik ke tahun 4 dengan orang kata cikgu-cikgu mudah untuk mengajar mereka bagi 3 subjek ini, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Maksudnya mereka bersedia untuk naik tahun 4 iaitu level 2, level 2 yang sangat mencabar dengan kemahiran-kemahiran yang dalam subjek matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang semakin tinggi untuk mereka. Jadi mereka bersedia. Itulah harapan untuk murid-murid Zainab 1 supaya cikgu-cikgu main peranan dalam mengajar tuition Madani ini agar murid-murid kita dapat melepasi TP yang dikehendaki di Zainab 1 nanti, insya-Allah. Terima kasih, Cikgu. Puteri Zahra Shazli binti Khairil Shazmi melaporkan untuk TVPSS SK Zainab 1. Sekian dan terima kasih. Program berakhir pada jam 8.45 pagi dengan suasana ceria dan semangat baharu dalam kalangan warga SK Zainab 1 untuk menjayakan pelaksanaan tuition Madani sepanjang tahun 2025. Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli, seikat 2. Tuition Madani, wajah sejati. Tingkatkan ilmu, capai berjaya.